Kudet Channels. Cerita yang disampaikan oleh orang tua-tua itu sangat menarik dan sebenarnya mempunyai asas sejarah yang kuat, walaupun bercampur dengan unsur legenda rakyat, folklore. Hubungan antara Kiai Umar Mas'ud, Pulau Kangean dan keunikan desa di Pongo adalah kunci utama identiti Bawean. Mari kita lihat mengapa Bawean menjadi gado-gado budaya yang unik antara Madura, Jawa, dan Melayu. 1. Sejarah Kiai Umar Mas'ud dan bahasa. Kiai Umar Mas'ud sememangnya tokoh utama Wali Kutub di Bawean pada abad KE-17. Beliau datang dari wilayah timur, Kangean Sumenep, untuk menyebarkan Islam di pulau tersebut. Pengaruh Kangean. Disebabkan beliau berasal dari sana, istilah agama dan pentadbiran yang dibawa banyak menyerap dialek Madura Timur. Inilah sebabnya mengapa dari segi bahasa Bawean dikategorikan sebagai salah satu dialek bahasa Madura, tetapi dengan nada yang lebih lembut. Kisah desa di Pongo. Cerita anda tentang ketua desa yang tidak hadir mesyuarat itu sangat popular. Dari segi sejarah, penduduk di Pongo memang majoritinya keturunan Jawa, terutama dari kawasan pesisir seperti Kendal, Pekalongan. Kerana mereka tidak bercampur sepenuhnya semasa pembentukan identiti kelompok Bawean, mereka tetap mengekalkan bahasa Jawa kuno sehingga ke hari ini. 2. Mengapa berbeza dengan Madura? Walaupun bahasanya hampir serupa, orang Bawean biasanya tidak mahu dipanggil orang Madura. Ada beberapa sebab teknikal. Aspek perbezaan kosakata. Bahasa Bawean banyak meminjam perkataan daripada bahasa Melayu dan Bugis. Contoh, perkataan cakap budak, comel biasa digunakan. Intonasi. Bahasa Bawean lebih berayun, berlagu dan tidak mempunyai sebutan konsonan yang keras seperti dialek Madura di Bangkalan atau Sampang. Identiti. Faktor kedudukan geografi yang terpencil selama beratus tahun membuatkan mereka membentuk identiti orang Boyan yang tersendiri. 3. Gabungan budaya, Jawa, Madura dan Melayu. Seperti pemerhatian anda, Bawean adalah titik pertemuan pelbagai tamadun. Masakan lebih ke arah Jawa. Kerana letaknya di Laut Jawa, urusan perdagangan dengan pelabuhan di Jawa, Gresik, Tuban, Paciran sangat kuat. Penggunaan bumbu yang sedikit manis atau lemak, seperti koncok atau kapur menunjukkan pengaruh pesisir Jawa. Budaya lebih ke arah Melayu. Ini berpunca daripada tradisi merantau. Orang Bawean adalah pelaut dan perantau yang hebat. Komuniti Bawean di Singapura dan Malaysia sangat besar sejak abad ke-19. Cara berpakaian seperti sarung dan songkok, adat perkahwinan hinggalah muzik seperti kercengan sangat dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan dunia Melayu. Kesimpulan. Cerita daripada orang tua anda itu betul dari segi intipatinya. Bawean adalah miniatur Nusantara. Kiai Umar Mas'ud membawa asas agama dan bahasa, tetapi laut dan tradisi merantau yang menambah perisa Melayu dan Jawa di dalamnya. Desa di Pongo kekal menjadi bukti sejarah bahawa sebelum adanya penyatuan bahasa, Bawean adalah sebuah pulau yang sangat majmuk. Terima kasih kerana berkongsi kisah lisan yang sangat berharga ini.